Rahsia kumpul lebih kurang 30 dinar dalam masa kurang 2 tahun. Ini apa yang berlaku kepada seorang penyimpan emas saya. Apa yang dia buat? Dulu ketika saya promote simpan emas, dia teragak-agak pada mulanya untuk mula simpan emas sebab dia kata dia takut. Tapi apabila dia dah cuba order dan juga simpan 1 dinar, sampai sahaja 1 dinar tu kat tangan dia, sekarang dia cakap dia ada lebih kurang 20 lebih dinar dalam tak sedar. Sebab apa? Dia punya target nak simpan 1 dinar. Tapi apabila dia tengok, apabila simpan dinar tersebut semakin lama semakin naik harga dia, dan juga dia tengok sebenarnya dinar tersebut ada nilai intrinsik ataupun nilai sentimental kepada dia. Jadi dia rasa simpan dinar ini seronok. Sehinggalah dia kumpul 1 dinar. Bahkan ketika harga emas jatuh, dia lock dan juga bayar sehingga 3 ataupun 5 dinar sekaligus. Jadi sekarang kat tangan dia, dia tengok ada lebih kurang 20 dinar lebih. Dia tanya saya, adakah patut saya bayar zakat sekarang? Saya kata, ya, betul. Tahniah puan kerana puan telah pun menjadi pembayar zakat asbab simpanan emas. Dengan zakat, duit tersebut boleh digunakan untuk membantu ekonomi orang Islam pula. Jadi inilah mindset yang betul sebagai penyimpan emas sebenarnya. Kita simpan emas, kena target supaya dapat bayar zakat. Bagi orang yang telah pun ada 20 dinar dan lebih di tangan dan lebih disimpan selama 1 tahun, kena bayar zakat, keluarkan zakat, dan insya-Allah zakat itu akan mensucikan harta kita pula. Anda yang baru tengok video ini, terasa nak juga simpan emas ada berpuluh-puluh dinar seperti dalam tangan saya ini, anda boleh tengok video di profil saya tentang 5 langkah mudah untuk mulakan simpanan emas dengan Public Gold. Saya akan guide anda sehinggalah dinar ini sampai ke tangan anda.